Baik, kembali dalam Malaysia hari ini bersama dengan saya, dan sekarang ni saya bukan berseorangan. Saya bersama dengan seorang tetamu iaitu Encik Adam Safian Ghazali, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Air Selangor. Selamat datang. Sebelum itu saya nak kongsi dulu dengan semua penonton Malaysia hari ini, iaitu air sebenarnya adalah sumber kehidupan, dan dalam arus pembangunan yang pesat serta cabaran perubahan iklim, pengurusan air yang cekap dan lestari menjadi semakin penting. Ya. Jadi hari ini kita ada Encik Adam Safian Ghazali, Ketua Pegawai Eksekutif Air Selangor, yang akan berkongsi tentang visi dan misi Air Selangor serta pelbagai inisiatif yang strategik dan sedang dilaksanakan demi memastikan bekalan air yang berterusan dan juga mampan untuk semua. Jadi selamat Hari Raya dulu saya ucapkan. Selamat Hari Raya Dayah. Terima kasih kerana jemput saya ke studio pada hari ini. Baik, sama-sama. Jadi itulah Cik Adam mungkin boleh terangkan kepada kami lah ya, secara ringkas visi dan misi Air Selangor dan apakah antara usaha Air Selangor dalam mencapai matlamat tersebut yang sekaligus kiranya memberi manfaat kepada pengguna sejak penubuhannya. Silakan Cik Adam. Seperti mana yang Dayah tahu, Air Selangor adalah penyedia bekalan air terawat untuk di negeri Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan aspirasi saya bersama-sama 5,065 staf Air Selangor adalah kita ingin menjadi penyedia bekalan air yang terkemuka di Asia pada tahun 2030. Masya Allah. So kita punya cita-cita kita besar, dan sebenarnya apa yang kita nak buat adalah kita sebenarnya ingin memberikan satu kepuasan kepada pelanggan kita. Kita mempunyai akaun sebanyak 2.7 bilion dan customer kita adalah sebanyak 9.63 juta. Okey. Jadi sebenarnya apabila kita mempunyai customer yang ramai itu, sebenarnya apa yang kita mahu adalah apabila mereka buka pilih air itu, air yang keluar tu mempunyai tekanan yang elok. Lepas tu air itu pun air yang bersih, supaya mereka boleh menggunakan air itu untuk kehidupan seharian mereka. Jadi sebenarnya apa yang kita buat untuk mendapat sampai ke tahap itu? Nombor satu, kita sekarang dalam proses untuk meningkatkan reserve margin. Reserve margin tu maksudnya katakan kalau kita mempunyai pengguna, kita mempunyai ada lebihan. So, reserve margin kita pada tahun 2024 adalah sebanyak 18.6%. So, reserve margin ini telah naik daripada tahun 2023 daripada 15% ke 18%. Peningkatan di situ. Peningkatan di situ. Dan nombor dua adalah sebenarnya kita ni satu syarikat yang besar. Kita serve negeri Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sebenarnya Dayah tahu tak, kita punya pipe satu-satu Selangor ni semua tu, kita ada 31,000 kilometer pipe. Wow. So 31,000 kilometer pipe tu, kalau kita cakap dengan staf Air Selangor, mereka kata daripada Kuala Lumpur ke New York, New York ke Kuala Lumpur. Punya panjang. So daripada 31,000 kilometer tu ada 5,000. Ada 5,000 kilometer pipe yang kita perlu tukar. Wow, okay. Jadi setiap tahun kita menyasarkan penukaran paip sebanyak 300 km, dan pada tahun 2034 kita akan meningkatkan lagi tukar paip tu kepada 400 km. Itu adalah salah satu cara kita untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan kita. Baik, itu kiranya antara perancangan jugalah untuk masa hadapan yang sedang dilakukan. Dan juga kalau kita ikutkan konteks kelestarian dan daya tahan bekalan ini, terutamanya dengan pertumbuhan populasi. Kalau nombor tadi dah banyak dah tu, tapi mungkin Encik ada boleh kongsikan juga ya, bagaimana Air Selangor merancang untuk memastikan bekalan air ini berterusan lagi, maksudnya untuk menggalakkan amalan pemurnian air. Okey. Nombor satu adalah macam saya cakap tadi, kita mempunyai 2.7 juta akaun. Ya, betul. So 2.7 juta akaun ni mereka menggunakan air sebanyak 5,300 juta liter sehari. So satu hari tu 5,300. Jadi sebab kita ni berada di Selangor dan Kuala Lumpur, kita ada peningkatan ekonomi semua. Jadi kita perlu membuat loji-loji rawatan yang baru. So salah satu loji-loji rawatan baru yang kita telah buat adalah di Rasau. Rasau Package 1, di mana kita boleh keluarkan air situ sebanyak 700 juta liter sehari. Dan kita juga akan buat lagi Rasau Package 2 sebanyak lagi 700 lagi. So Rasau punya package tu je kita ada 1,400 juta liter sehari. Kemudian kita ada plan-plan lain seperti kita ingin meningkatkan kapasiti di loji lebuhan dagang sebanyak 300 juta liter sehari. Berkenaan dengan pemuliharaan air ni, Kerajaan Negeri Selangor pada tahun lepas mereka telah gazetkan satu undang-undang yang dinamakan Zero Discharge Policy.
So di zero discharge policy itu maksudnya kalau orang keluarkan air kepada sumber air, mereka kena bayar. Jadi kita bersama dengan parent kita, MBI Selangor, kita ada satu company bernama Air Lestari. Air Lestari itu maksudnya mereka akan try to recycle air daripada kilang-kilang. Kita juga mempunyai kerjasama dengan Indah Water Consortium di mana kita mempunyai equity sebanyak 60% dalam satu syarikat nama dia CWR di mana kita ambil air effluent yang telah keluar daripada logik RWK, kita rawat dan boleh digunakan pakai kepada kilang-kilang. Itu adalah salah satu cara yang kita untuk memuliharakan kita punya sumber bekalan air. So banyak sebenarnya yang dilakukan tanpa kita sedar sebenarnya. Betul. Dan juga katanya ada juga Selangor bekerjasama dengan Boboiboy juga. Ya, betul. Boboiboy itu memang sebenarnya sebab bila kita nak kasih kesedaran kepada pengguna kita, kalau kita cakap kepada orang-orang yang dah makan 40 tahun, 50 tahun tu susah sikitlah. Sebab tu kita pergi ke sekolah, kita gunakan satu ikon yang orang muda boleh actually tahu. Betul. Nampak pun grafik tu sangat menarik kan. Senang nak faham. Dan juga sebelum kita nak akhiri sesi ni, ya Cik Adam, ada apa-apa mungkin Cik Adam ingin kongsikan kepada kami? Silakan. Okey, sebenarnya Air Selangor ni kita nak orang pelanggan kita bersama dengan kita. Sebenarnya kita mempunyai satu apps. Kita panggil apps Air Selangor. Apps lama tu kita dah ada orang download sebanyak 6.5 juta. So kita ada apps baru. Dalam apps baru ni kan Dayah, kalau Dayah pergi jumpa ada bocor, Dayah boleh tangkap gambar, boleh letak kat apps tu, hantar kepada kita. Oh, boleh terus? Boleh terus. Dan orang kita akan pergi. Dan nombor dua, yang lagi satu yang penting ni adalah kita tak tahu kita ni guna air banyak atau sikit. So bila bil air tu masuk, kita ada satu ikon kat situ kata, kita boleh tahu sama ada penggunaan air kita banyak atau sikit. Jadi saya seru kepada pelanggan-pelanggan kami supaya download apps kita untuk mendapatkan hikmat ini. Wow, banyak sebenarnya info dan pelajaran yang kita dapat hari ini yang semua pengguna boleh amalkan ataupun boleh downloadlah appsnya Air Selangor. Jadi saya daripada tim MHI juga ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Encik Adam Safian Ghazali, itu Ketua Pegawai Eksekutif Air Selangor, dan juga atas semua inisiatif demi kepentingan pemeliharaan air bersama Air Selangor. Terima kasih Encik Adam. Terima kasih Dayah. Terima kasih. Baik, kepada anda semua, kita belum lagi tamat Malaysia hari ini sebab selepas ini ada lagi perkongsian Blood Brothers. Katanya ada lagi sesuatu istimewa untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami. Terima kasih.